Hey guys, selamat datang ke satu lagi video Cars of Malaysia. Dan kali ini kita nak tengok Kia K4 serba baru. Baik, pertama kali buat kemunculan di Malaysia pada acara KL International Mobility Show CLIMS 2026. Model ini ialah model yang menggantikan nama Cerato ataupun Forte yang juga dikenali sebelum ini sebagai nama K3. Dan untuk pengetahuan anda, ini ialah model sedan segmen C yang bersaing dengan model-model seperti Honda Civic dan juga Toyota Corolla Altis. Dan Kia Sales Malaysia juga berkata bahawa Kia K4 serba baru ni belum lagi dipastikan untuk pasaran Malaysia. Tapi kita tengok juga apa yang ada pada sedan segmen C ni. Dan bagi saya banyak juga ciri-ciri menarik dan juga ciri-ciri yang radikal untuk sedan segmen ini. Jom kita tengok. Baik, kita mulakan, kita tengok dengan dia punya dimensi dulu. Baik, ukuran untuk K4 ni ialah panjang dia kira-kira sekitar 4.7 meter, lebih panjang dari Civic. Cuma untuk Civic tu dia ada wheelbase yang lebih besar dari Kia K4 ni. Seterusnya kita tengok dia punya design. Design memang benda yang permainan utamalah untuk model-model Kia sekarang yang anda boleh tengok pun. Model-model macam Kia Sportage, Carnival apa semua tu memang diorang bawa design-design yang boleh kata luar biasa ataupun tak menjadi kebiasaan pengeluar-pengeluar kereta lain. Dan begitu juga kita boleh tengok pada K4 ni, terutamanya model-model latest diorang. Yang pada K4 ni kita boleh tengok macam lampu depan dia pun bentuk yang boleh katakan pelik, tak pernah kita tengok sebelum ni, tapi pada masa yang sama bentuknya macam segar lah. Jadinya sangat baru, sangat original bagi saya. Kita nampak dekat sini ada macam kluster-kluster lampu yang agak kompleks dekat situ. Saya pun tak pasti mana dia punya lampu utama, dekat mana dia punya high beam dia, tapi cukup unik lah bagi saya. Dan seterusnya dekat grill tu, grillnya dia bersambung dengan lampu, cuma masih ada juga bentuk Tiger Face ataupun Tiger Nose yang menjadi identiti model Kia sejak berapa tahun dah kita tengok ni kan. Masih ada lagi dekat tengah-tengah tu, dia terkepit sikit tu, Tiger Nose. Seterusnya bumper bawah ni kalau tak silap saya dia sebahagian daripada GT package. Jadinya kita nampak bentuk dia ni lebih sporty sikit. Cuma sayang sikit lah pada model ataupun unit yang dipamerkan pada CLIMS kali ni ialah warna hitam. Jadi tak nampak sangat perincian-perincian yang ada pada kereta ni dan juga pada GT package ni. Seterusnya rim dia pun agak radikal juga bentuknya. Daripada jauh kita nampak macam ada 5 batang, tapi permainan warna dia tu membuatkan rim ni dari jauh nampak macam bentuk pentagon. Jadi pun bagi saya satu ciri ataupun idea rekaan yang radikal dan juga lain dari kebiasaan. Seterusnya kalau anda tengok bahagian sisi dia pula, Kia K4 ni dia menggunakan rekaan fastback. Jadinya ada macam sloping roof dekat belakang tu dengan cermin belakang yang besar. Yang ni menjadi macam kebiasaan jugalah untuk kereta-kereta sedan yang sekarang ni kan. Walaupun sedan segmen B pun ada yang guna rekaan macam ni. Cuma yang menariknya pada Kia K4 ni bagi saya dua benda pada bahagian sisi ni, iaitu pintu belakang dia menggunakan jenis hidden door handle, dan juga kalau anda perasan juga dia punya tiang C, ada tingkap kecil belakang tu, dia punya bentuk tingkapnya dia naik tu dan dia potong terus, macam mengingatkan kita pada satu model Kia lama yang telah dihentikan production dia, iaitu Kia Stinger, sebuah sedan sports rear wheel drive dengan enjin 6 silinder. Cuma yang ini bagi saya agak menarik jugalah, mereka bawakan sedikit throwback pada bahagian ni. Dan seterusnya dekat bahagian belakang pula, dia punya bahagian lampu tu dia daripada bonet belakang tu dia macam terus menurun dengan tajam dan dengan agak drastik juga. Bentuk lampunya pun ada mirip juga bentuk secara umum lampu depan dia tadi. Dan ini juga bagi saya sebahagian lah daripada permainan design Kia yang agak drastik itu tadi. Untuk bahagian dalam, sayangnya kita tak dapat nak masuk dalam ni sebabnya kereta ni kunci, dia tak bagi kita tengok dalam. Tapi berdasarkan imej-imej yang kita dapat dari internet, Kia K4 ni datang dengan rekaan papan pemuka yang lebar dengan rekaan 2 lapis. Terdapat 2 skrin besar bersaiz 12.3 inci untuk instrument cluster dan juga untuk dia punya infotainment. Dan ada satu lagi skrin lebih kurang 5 inci untuk paparan dia punya unit aircon. Kia K4 untuk pasaran antarabangsa juga hadir standard dengan Android Auto, Apple CarPlay, wireless charger,
sistem climate control 2 zon dan juga lipatan kerusi belakang 60/40. Untuk sistem janahan kuasa, Kia K4 dipacu oleh enjin 1.6 liter Smartstream G, enjin 4 silinder petrol yang menghasilkan sekitar 190 horsepower dan 265 Nm torque. Sebagai perbandingan, ini adalah lebih berkuasa dari enjin Civic yang menghasilkan 180 horsepower dan 240 Nm torque. Transmisi pula ialah automatik 8 kelajuan yang menghantar kuasa ke tayar depan. Baik, sekian saja Kia K4 2026. Jadi seperti apa yang saya cakap tadi, model ini masih belum dipastikan untuk pasaran Malaysia. Pihak KSM ataupun Kia Sales Malaysia masih lagi menilai apa pendapat ataupun respon pasaran dan juga orang ramai terhadap Kia K4 ini. Jadi apa pendapat anda untuk Kia K4? Bolehkah dia bersaing dengan Honda Civic ataupun Toyota Corolla Altis? Bagi saya kereta ni satu pilihan menarik juga, dan bagi saya kereta ni sangat sesuai kalau anda mementingkan gaya, kalau anda mahukan kereta yang sangat berbeza, tak nak sama dengan orang lain, dan juga kalau anda mungkin seorang peminat ataupun pengikut budaya K-pop. Kereta-kereta yang mempunyai desain yang sangat bergaya ni mungkin sesuai untuk orang macam anda. Oh ya, selain K4, Kia juga membawakan dua model elektrik mereka yang terbaru, iaitu EV4 dan juga EV5 untuk acara CLIMS 2026 ini. Dan kalau anda nak tengok dengan lebih dekat Kia K4 ni, boleh jemput datang ke KL International Mobility Show CLIMS 2026 yang bertempat di MyTech Kuala Lumpur. Terima kasih menonton, jumpa lagi di video yang akan datang.